Pavilion Selangor membawa kelainan pada pameran pertanian, hortikultur dan agropelancongan Malaysia Maha 2026 apabila buat julung kali menampilkan pameran kucing secara eksklusif. Esko Pertanian Datuk Insinyur Izham Hashim berkata, pameran Oyen Kendalian Jabatan Perkhidmatan Veterinar dijangka menarik lebih ramai pengunjung. Menurutnya, Pavilion Selangor turut mengetengahkan Barbados Black Belly, kambing yang berpotensi menjadi pengeluar protein dan memainkan peranan penting dalam ekosistem keterjaminan makanan. Untuk edisi kali ini, Izham menjelaskan Pavilion Selangor mengetengahkan kekuatan ekosistem agro negeri dari sudut pengeluaran makanan, teknologi, ternakan, perikanan, keusahawanan, pemasaran hingga agropelancongan. Selain itu, Jabatan Perikanan akan mengadakan pameran ikan asli dan ikan asing sebagai alternatif mempromosi kepelbagaian sumber perikanan. Menurutnya, pameran ikan hiasan marin pula akan menjadi platform bagi menyelahkan lagi potensi industri bernilai tinggi. Maha 2026 akan diadakan di Taman Expo Pertanian Malaysia MAEPS dari 28 Ogos hingga 6 September ini, menghimpunkan kira-kira 2,000 pempamer dari dalam dan luar negara.